panjangkan garisan A tu sampai ke kiri lagi. Panjangkan garisan ni. Okey, ke kiri. Lepas tu kita buat sudut 90. Jadi kalau kamu nampak dekat sini memang kebanyakan sudut kita buat sudut 90 lah. Dia saja bagi saya ingat kat sini noh. Buat sudut 90 juga. Jadi bila kita buat sudut 90, okey, siap sudut 90. Okey, dah dapat sudut 90 macam biasa, nak buat sudut 75. Kan, nak buat sudut 75, ambil bukaan besar ni juga. Kemudian letak dekat sini, tandakan dapat sudut 60. Okey, dah dapat sudut 60, lebihan dia ni 30. Kita bahagi dua lah sudut 30 bahagian tepi tu. Kita dapatkan 15. Jadi 60 campur dengan 15 jadi 5. Okay. Dan dia kata panjang garisan dia ni 80. Nah. 75. Berapa kali dah buat sudut 75? Oh je. Okey, kemudian panjang dia adalah 80, jadi buat bukaan 80 mm. A, tanda 80. Okey, kena dekat sini 80. Ni dekat sini adalah B. Sampai dekat sini pula, dekat B ni dah 112.5. 112.5. 12.5 ni macam mana? 90 campur apa? Oh, ambil sini. Basic memang kita buat juga sudut macam biasa, 90. Nampak dah kot, basic sudut. Apa? Okey, sudut 90. Kalau ikutkan 112.5. Jadi 90 ni 112.5 tolak 90 apa? 22.5. Jadi kita bahagikan sudut 45 dekat bahagian sebelah atas lah. Oh. Wah. Okey. Jadi ni 45, letak sini 45. Sekarang 45 ni kita bahagi 2 untuk dapat 22.5. Bahagi 2 dekat sebelah sini. Kena laju sikit. Habis. Okey, jadi yang ni adalah sudut 112.5 yang mana panjangnya adalah 70 mm. So, kita kurang 70 mm. Dapat C dekat sini. Ni tengok ni, nak buat C sampai E. Sampai E sebelum bahagi kena buat tu C E. Jadi nak buat C sampai E, lebih kurang macam tadi juga, letakkan jarum dekat C. Dan apa yang kena buat? Buat satu bukaan yang akan memotong garisan. Ni nak buka.
sebelah kanan, bukaan sini, tandakan dengan saiz yang sama, pindah ke sebelah kiri, tandakan. Dapatlah satu titik persilangan. Tak titik persilangan kat sini. Satu bawah. Padam dulu sikit. Kamu keliru pula. Okey, tanda satu dekat sini. Dengan saiz yang sama, letak sebelah kiri pula. Letakkan. Okey. Dia dapat satu titik persilangan. Disambungkan dengan titik persilangan. Mau kita terangkan sampai kena garisan sahajalah. Jadi dekat sini adalah E. Lepas tu baru kita bahagikan garisan CE ni kepada 7 bahagian yang sama besar. Kalau nak buat nisbah 3 nisbah 4 kan. Ingatlah. Okey, sambungkan garisan ni bagi panjang lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 sambung dengan E. Kemudian kena selarikan sampai nombor berapa? Selarikan sampai nombor 3 lah. Sebab nak 3 nisbah 4.